Hey guys, welcome back to channel AI Hafiz Hakim. Hello guys, welcome back to channel AI Hafiz Hakim. Keluarlah. Aduh, buka tingkap je. So guys, hari ni saya nak buat konten sahur pertama saya dengan Una. Tak nak balik tidur. Sahur, tapi sahur kali ni kan, dia macam high level sikit. Wah, nice. High level. Una nak balik tidur lah. Hari ni konten dia, kalau tak sahur boleh tak? sahur bernilai 2,400. Jangan tunjuk duit macam tu. Nanti kita nak pergi keluar. Duit aku. Bukan, kita nak keluar ni. Tak, orang tak ni, tak tengok pun. So sahur hari ni kita nak suruh Una makan puas-puas dengan bernilai 2,400 ni. Apa yang Una dapat makan hari ni? Wah, serius lah. Daripada kita makan kan. Nak tengok je. Nak tengok je. Nak tengok. Pegang je. Nak tengok. Baik masuk dalam akaun Una. Harap. So ya guys, tak buang masa, jom kita cari tempat sahur dulu. Sahur mana yang the best point yang saya boleh buat hari ni. Ataupun apa yang kita boleh makan. Kau nak makan apa sahur ini? Kau nak makan apa? Apa-apa pun boleh, yang penting dengan awak. Okay guys, so sekarang ni dah sampai Kak Zah ikan singgang kat belakang tu. Sebenarnya nak makan dekat Kampung Baru belah sana tu, tapi fikir ramai sangat. Betul. Una nak makan singgang. Saya ikutkan, saya nak makan macam kita tengok nak montas tadi tu kan. Saya tengok kat TikTok kan, salah perempuan kan suka benda-benda viral. Ronda sahur, tapi dari situ ada grade 2 and ada yang kedai yang ramai dan saya tak punya bak. So kita singgahlah, sampailah ke Kak Zah ikan singgang. Sebab kedai ni kita orang dah biasa makan. Betul. Banyak kali dah. Banyak kali di luar konten dan dalam konten. Kalau kau tengok konten sebelum-sebelum ni banyak. Datang 4 orang, datang ramai, banyak dah. Dan kedai ni jadi sejarah. Dulu time mula-mula part dengan aku boleh datang makan Pak dalam live tu. Aku buat live, aku masuk live tu. Oh, So, kita jumpa lagi. Banyak-banyak tempat. Dia kata dia terliur nak makan set bodoh. Tidur pedip mata aku nampak. Tidur. Dia nampak. Beauty sleeping. Sleeping beauty. Aku nak bagi tahu lah, konsep kedai ni adalah berkonsep exam ya. Dan bukan konsep exam, kita customer sahur. Perpustakaan. Sekarang ni kita orang tamu sahur kat kedai dia. Macam dia cakap aku. Selalunya kalau kita pakai mic dekat sini. Kalau kita kan mic baru, awak buat macam ni je, tarik je. Siapa cakap kata kita orang tak ada mic, ni nampak dah. Kita orang dah beli mic baru. Saya pun ada mic tapi dalam beg. Kau yang kutuk aku tak ada mic, cakap tengok tak ada mic apa semua. Kau orang tunggu nanti aku buat konten nanti aku tunjukkan mic baru aku. Nak kata aku tak ada duit nak beli mic, tunggu sampai nak kata kat aku tu aku pampang atas dayang. So guys, konten pertama sahur saya Nona ni biasa-biasa je. Sebab saya saja je clickbait tadi habiskan 2,400 untuk sahur, padahal itu nak beli banyak kereta. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Zai Kasinggan ni tempat favorite item lah. Tok lo ni dia macam pelik itu minta gelas besar tadi kan. Gelas besar? Ni pun agak agak lah gelas besar aku nak ambilkan. Cik. Kita ni diluluskan KKM. Kami minum yang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sedap tengok air dia. Dia rasa manis bila depan Una. Saya selalu cinta kau dengan campur rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Sedap. So you guys, korang komen nanti lepas saya post konten ni, korang komen bazar mana yang saya patut pergi. Saya dalam kepala otak saya sekarang ni bazar Ramadan Wangsa Maju. Budak Gen Z. Merantau bazar dari bazar ke bazar yang besar. Selalu plan tak jadi.
Lepas tu kan, selalunya kedai ni ramai orang. Betul. Tapi bila bulan puasa ni dia kurang sikit sebab masing-masing kan banyak yang Tak semua orang sahur makan ulam, tak semua makan budu. Tapi kedai ni pada makanan biasa. Bukan. Maksudnya siapa nak besok tu malam-malam ni orang makan kat rumah lah. Tapi kita kan macam malam. Kita kerja malam sebab tu direct habis syuting kat office tadi. Padahal sekarang ni baru satu, pukul 2 suku. Macam tu kami makan. Itu kita main makan awal. Kosong ni Una, belakang Una kosong, kat depan tu geng-geng apa ni? Pekerja. Dan kedai ni kosong. Orang cakap kan selalu orang, kedai tak ada orang ni kan, bila kita datang lagi datang yang pelanggan yang baru. Memenuhi. Kata kita pembuka rezeki. Betul. Bukan rezeki Kita tak claim. dan rezeki kita pun dah sampai. Korang Budu ni kan dia pembuka selera saya. Sebab apa? Bila makan habis makan bawa dia melekat kat tangan. So, ni apa? Cuba ikan apa tu? Ikan goreng apa tu? Ikan goreng kembung kan. Salah. Ni sebelum Dia dia, dah goreng. kebui. Dia dah kebui dah. Ikan rebus dia goreng. Sebab tu jadi colour macam ni. Tadi aku tanya aku ikan apa kan aku cakap lah ikan kembung. Sabar, saya jangan nak marah. Dia yang Okey. salah. Teka-teki lah. Ulang apa yang ada dalam ni? Sila orang lah tanya Okey. dekat Una. Apa dia? Orang selalu masuk dapur. Mama komen kat bawah. Entah malam mak aku call. Mak aku tanya aku, "Kok hang cakap apa dalam konten Adam?" Aku macam, "Ha? Cakap apa? Aku dah silap cakap kau." Dan awak kakak dah silap cakap kau. Aku kelapa hantar mak aku tanya gitu. Kata hampir apa? Cakap apa? Hampir kan? Apa dia? Cakap pasal ni ke? Yang poso poting tu ke? Tak tahu kan hang? Kata berdiu. Kata hang cakap hang masak tesok. Saya hang masak tesok. Banyaklah hang. Dia kata betul lah tu tolong-tolong itu. Pun nanti jadi ya. Mak aku marah aku. Kita Yang pun pucuk pegago. yang ni pucuk pegaga. Yang kembang macam Kelantan payung panggil ni. tahu apa panggil apa ni? Apa? Pucuk ulai gajah tak silap aku. Siapa? Tanya. Aku banyak Aku boleh. tak sebab apa ni tapak dia macam tapak kaki gajah kan. Apa semua aku panggil ulai gajah dulu. Dah banyak cik bulan. Kalau tak ada kucing ubi, cuni. Ni, ada kucing tayan, au cik tayan. Cik tayan tu, kau lagi ganjek. Ya dah mantap. Tapi black wadah. Salon ni sedap makan dengan laksa. Buat jadi ulam. Lepas Ya, Kak? tu, ya. Aku panggil gupuk. Nah, rumput. Muhat kalau hijau semua rumput. Ni kita Betul. ada Baby. Baby Baby. terus. Yang ni baby saya. Saya selalu cinta kau dengan campur rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau orang lain. So guys, kita basuh tangan dulu. Sementara ada lagi apa? Ada apa? Kerang ada, kerabu kerang. Kerabu mangkok, kerabu kerang. Dengan saya satu lagi apa ni? Perut bakar. Apa bakar. So, Okay, guys, kalau tak habis macam biasa akan habiskan. Aku perut bodoh panggil. Kena semak makanan yang terlebih. Jadi guys, kita tunggu makanan sampai dulu baru kita sambung konten. Okay. Makanan tak sampai semua lagi. Mana dah excited nak makan, lapar sangat. Oh, dah semua lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Rabbal Alamin. Maksudnya nak azab. Aku dah baca dari tadi. Memang dah baca tapi kita tak tekan rekod ni tadi. Nanti orang kata tak baca pula. Kau lah. Kenyang Tak dah. payah, kita Kau aku nak. balik dulu. Jangan lah. Siapa nak Hari ni makan? makan Una belanja. Yes. Tadi duk kepuk-kepuk tu nak buat benda tawar. Duit tadi aku nak beli barang kereta tak jadi ambil Ha? ni. Barang kereta. Kata tak mau beli dah. Nak beli lagi. Apa Bukan. macam duit nak raya ni jangan sibuk belanja barang kereta beli dah. Bukan. Itu untuk memang duit spesifik untuk beli barang yang rosak. Apa yang benda rosak? Tak ada Banyak. yang rosak. Hatiku yang rosak sekarang ni. Aku kuat, tapi aku capek. Gelap. Pau, Kelantan panggil. Apa tak tahu pelam tu apa? Pelam tu tahu lah. Orang
Bahasa Malaysia panggil buah mangga. Makan tadi sudu mana? Ni, kau ni. Aku makan pakai garpu. Garpu. Bismillahirrahmanirrahim. Pekat elok oh, sedap. Tak, tapi pelam ni kemasam. Dia ni kan saja, dia tak mau bagi pijak tangan dia. Dia bagi pijak tangan aku tak apa. Tahu pijak tu apa? Pijak. Dulu aku tahun pertama puasa tak kat mana? Dia kata aku ni anak manja tahu dah. Aku tengok je garang dia cengeng kecil-kecil cili padi cengeng ni. Tapi aku manja. Bangun sok aku masuk. Bangun kakak bangun. Tahun ni tahun pertama. Aku 2019 tahun pertama apa ni puasa sendiri seorang. Maknanya dah berapa tahun? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 tahun aku merantau. Oh, aku perasan 7 tahun aku merantau. Saya start merantau seminggu sebelum SPN kan. Saya tak ambil SPN. Dan tu seminggu sebelum SPN tak aku nak bercerita lah kan. Tahun yang paling aku ingat 2020. Macam tu kedai makan tempat aku kerja tu tutup. Dia buka lepas raya. Aku pergi kerja tempat lain. Lepas tu duit aku jatuh. Sebulan 15 hari tak akhir Ramadan, aku makan nasi putih dengan sadek FYP dekat Eko. Ataupun kalau nak jimat again, aku beli nasi putih dekat Mama, nak nasi lebih, aku minta letak kuah. Dia tak kira harga kuah, dia kira harga nasi je. Lepas tu, ni ya, masak dulu. Bila nasi penuh tu boleh makan berapa kali. Tentu lah. Tak ni. Korang nak tahu harga untuk satu set ni tambah apa ni? Pupuk bakar, kerang kerabu mangga. Jadi saya beritahu. Tolong balik. Baru saya bayar. Aku tak pernah. Tak tahu apa. Hanya Allah yang tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku marah sangat tau. Siapa yang buat aku ni? Aku marah. So guys, makanan dah habis. Tinggal makanan Una tu jadi sikit. Oh, jilat tangan kan. Bukan cakap jilat tangan tu sunnah. Saya ingat aku lah. Ya. Kalau dulu-dulu lah kata kalau jilat tangan ni sunnah. So guys, sekarang ni saya dah habis makan. Tapi saya tak boleh nak habiskan ikan rebus goreng ni. Ikan rebus goreng ni saya tak habiskan. Ya, lihat sontam, mangga Una dengan kerabu kerang. So ya guys, sekarang ni cuba korang komen kat bawah apa tema baju raya keluarga saya dan warna apa tema raya baju keluarga saya, apa warna tema baju keluarga Una. Teka-teki. Dia maksudnya kalau Una warna apa, keluarga saya warna apa. Cuba teka. Kalau korang boleh teka dengan betul raya ni, siapa yang betul sila DM saya dan kata jawapan anda yang mana itu betul.
InsyaAllah salah seorang tu saya akan QR duit raya. Boleh tak macam tu? Guys, baru nak makan-makan. Sekejap lagi kita tengok total bil yang kita makan kat sini. So, kita tunggu nak makan set. Baru nak habis makan, kita bayar, kita tengok bil tu. Dan kita balik. Rugi basuh tangan. Awak? Apa nak ruginya basuh tangan je pun? Tak lah, tadi tangan dah kotor dah. Ni kena bangun pula dah. Berat jom kenyang. A few moments later. Okay guys, so tadi Afi dah bayar. Harga, cuba teka berapa tadi? Tudung kena budu. Ha? Tudung kena budu. Tak apa. So tadi dengan makan semua benda tu dengan air gelas besar pun semua tu dalam RM73 tak silap saya. Wow. Kalau kat utara lagi murah. Apa? Kalau kat utara Tak murah. sedap kira lah kapung ke sini. Kampung kawan munggah-munggah belaka. Munggah belaka. Kejap geng. Saya nak ambil kunci. Mana kunci kereta? Oh, ni dalam poket. Ya Allah, Ya dia tutup Allah. mata. Oh, segok. So, ya guys. Habis pakai kurta. Kurta eksklusif korang. Marketing. So guys, sahur pertama kita orang berselerakan masakan Kelantan hari ini. So guys, korang boleh komen lagi kat bawah konten apa yang kita orang nak buat. Kita orang dah beku edit, tak nak buat konten apa yang lebih menarik lepas ni. Sebab konten biasa-biasa ni takut korang dah jemu. Betul. Saya nak tukar play konten tu macam eksklusif sedikit, ada drone shot apa semua. Tapi masa tidak membenarkan di bulan puasa ini, banyakkan tidur dan di rumah sahaja. Banyak je dia pun bagi idea, cuma kami yang tak pakai. Maaf ya korang. Dan ada masa kita orang tak sempat sebab kita orang ada shoot review baju raya lah apa semua, skincare, apa brand. So guys, macam korang tahu sebelum ni A-Team banyak konten bulan puasa, tapi tahun ni dia agak kurang sikit konten disebabkan semua busy. Macam Farida dah ada booth sendiri, Kanda dah berniaga apa semua kan. So sedap. kalau ada masa kita buat konten, kita buat konten sebab kita orang busy dengan benda luar. Dia seorang je kot ada motor. Guys, kalau ada masa saya rasa buat konten, InsyaAllah saya rasa try buat konten sebanyak mungkin di setiap bulan-bulan depannya apa semua. So harap-harap kita rajin lah lepas ni buat konten. InsyaAllah, amin. Kita rajin. Dulu fenomena Hana menaik, sekarang ni Hana berehat. So guys, kita jumpa di next konten. Bye, Assalamualaikum. Terima kasih support. Apa dan maaf di Twitter. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa dan selamat Hari Raya.